Aku nak introduce satu lagi smartwatch yang padu ni. Dengar kata yang ni memang best guna. So, jom kita cuba. Korang boleh tengok Z59 Ultra ni ada NFC guys. So, tak sabar aku nak unboxing sebab dia juga pakai wireless charging. Dekat dalam dia ada satu user manual. Oh, tengok dia punya design. Memang lawa gila babe. Color gold kot. Dan ini dia punya tali dan dia juga bagi wireless charger. Okay, jom kita pasang dia punya tali. Mudah je guys. Okay, jom kita turn on dia guys. Paparan hello dia memang simple dan lawa. Guys, korang tengok tu. Paparan yang paling kompleks aku rasa untuk jam. Korang tengok ada berapa degree Celsius dekat atas tu. Ada pukul berapa, ada berapa step dah kita buat. Berapa kalori kita dah bakar. Ada kita punya heart rate Battery capacity pun tunjuk kat sini. Tarikh pun tunjuk kat sini. Dan juga ada analog. So, ini adalah yang paling lengkap dan paling kompleks aku pernah tengok. Okay, butang kat tepi ni, kita boleh on dan off dia punya screen. Okay, butang atas ni pula, kita boleh navigate untuk screen yang lain. Tapi aku rasa aku lagi minat yang kompleks ni. Okay, kita ada lagi satu switch kat tepi ni, yang mana dia tunjukkan kita punya exercise. Untuk nak masuk ke setting, kita just slide atas je. Nampak tak? Ada macam-macam setting dan yang paling best, dia juga ada NFC guys. Kalau kita nak masuk ke menu pula, kita just klik je butang ni. Dia akan masuk ke menu. So guys, korang tengoklah jam ni. Seriously lawa. Dan dia tak adalah besar sangat. Memang fit. Cantik guys. Dia punya jam ni. Aku suka dengan color dia ni. Dan dia memang fit. Cantik dengan tangan kita. So, kalau korang minat dengan jam ni, korang check out dekat beg kuning. Memang padu. Korang wajib ada satu.